Mana perkara yang tidak ada asal. Tapi sebab tadi itu ada berlaku zaman Nabi. Kalau Nabi nak ambil asbab buat kerja pun tak ditegah. Nabi tinggal juga perkara tu. Itu bid'ah. Lah noh, Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bid'ah ke sunnah? Bid'ah ke sunnah dia? Ya lawan ni. Bid'ah ke sunnah dengan molek nak ayat. Bid'ah ke sunnah? Bid'ah. Hewan apa boleh kata bid'ah? Ha? Kerana asal ada Maulud ni? Perayaan Maulud ni ada asal tak? Tak ada. Sebab beranak Nabi ada tak? Ada. Nabi ambil sebab tu buat amal tak? Kalau Nabi nak ambil ada tegah tak? Nabi tinggalkan Nabi buat? Tinggal. Bid'ah ke sunnah? Bid'ah. Bid'ah apa? Bid'ah dalalah. Bid'ah dalalah. Maka apabila bid'ah dalalah ni kita jauhlah. Jangan duk buat kerja lah. Hak tu pendapat ambo pendirian kita, ulama kita talaki mari ilmu balas tu. Cuma ada sedikit daripada video hak orang duk potong-potong ambil. Potong pun tepat hak nak. Hak tu hak nak sungguh. Orang panggil hak nak kata. Hak nak sungguh. Ada seorang tok pakailah kalau kita kata. Nampak tu tak? Seorang tok pakai tak cukup wudu dalam tukir. Tamam? Maka ia jadi muskilah. Muskilah ke apa? Sekih. Tu jadi gitu belaka. Tok pakai tak cukup wudu dalam tukir. Lepas tu buat masalah dia orang sekih. Jadi cukuplah, cukup bunga kata. Amba kata kan, no, dia kata alhamdulillah amba ni telah terima dah pendapat ulama yang hukum kata harus buat mu'luk. Jadi kata kita ni kata tak apa dah lah. Kata boleh dah lah buat mu'luk. Tu. Dia nak buat tu, kita kata buat lah. Nampak tu tak? Sebab apa? Sebab kita tahu kata ada orang yang kata Imam Ibn Hajar, Sayuti, nampak tu tak? Ada hak kata boleh. Cuma kita tadi itu doa ayat kata kalau nak buat sekalipun jangan dusta atas Nabi, atas Abu Bakar, atas Umar, atas Uthman, atas Ali, atas Imam Syafi'i. Kalau nak buat juga persilakan. Tapi jangan dusta di atas Nabi, dusta di atas Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Imam Syafi'i. Jangan buat gitu. Adakah perkataan kita ni makna kata kita boleh buat makhluk? Terima pendapat buat makhluk? Tak, kita tak terima. Kita tak terima. Buat apa kita tak terima? Sebab kita tak terima kerana pendapat ni mutaakhir ya. Sedangkan makhluk Nabi ni asbab dia ada zaman salafus soleh ni lagi. Nampak tak tu dah? Mereka tadi itu tak ada idrak pun dalam otak mereka kata benda ni adalah agama. Hingga Imam Ghazali pun tak ada tulis Ihya Ulumuddin. Orang balik belakang ni ya, hak kata boleh. Tu pun orang asluhu bid'ah. Kita tak kata sunnah. Nampak tu tak? Kita kata kalau nak buat lah, nak turut pendapat hak kata boleh buat ah. Dia kata tu boleh lah tu. Menepati kalau kita kata kalau nak makan nyari riswah makanlah, jangan duk halal. Tu boleh tu makan riswah tu. Masalah orang kata kalau nak makanlah tapi jangan duk halal. Tapi jangan duk halal tu maksud kan? Mana di sisi dia boleh kata boleh? Tak boleh lah. Nak makan dalam keraton makanlah, nak makan jadi ulai pun makanlah, tapi jadi halal lah benda ni orang-orang pemuda-pemudi jadi punah sebab petua kita. Ya lain-lain tu. Jadi tak boleh nak faham lagi masalah lah tu. Nampak tu tak? Hak tu agak kata berakal juga, tapi hak tu pakai sebenar. Tu pakai ni tak sadar itu sangat dengan dia dah. Dia orang pesen kata tak ada reti ke apa kita dok pergi kacau-kacau dengan dia apa tak jalan. Nampak tu tak? Tak sadar kacau. Orang tak tahu ni tak salah lawan. Nampak tu tak? Tak tahu tak salah lawan, tak salah kacau. Nak lawan lagu mana? Katak dengan lembu. Nampak tu tak? Kalau kita nak kata katak ni nak besar lembu juga tak lagi otak kita tak makan. Dia kata kan, makhluk boleh buat dah kah? Cari dalil temu dah kah? Pendapat manusia ni tak panggil dalil. Nampak tu tak? Ada ke orang panggil pendapat ulama ni panggil dalil? Dalil ni Quran, hadis, ijma' dan sebagainya. Bukan pendapat orang tu orang ni. Allah. Hak tu panggil apa? Tasanna' masyarakat. Bahasa sia pun lain-lain dah. Nampak tu tak? Lepas tu pesen ni nak giwat kira dengan dia tak boleh lah nyanyi dia. Walaupun nampak tu tak? Walaupun nampak kutu kuning pun tak halal lah. Kita tengok pada ilmu pengetahuan pada lah. Nampak tu tak? Tengok pada ilmu pengetahuan. Pahala ada kaca-kaca pun boleh gapo dengan orang pasal tu? Boleh gapo? Boleh gapo tu tanya. Kecek lagu ni kata kecek takabur, kecek untuk nak mempertahankan maruah. Pahala tak ada bahasa.
orang tak ada bahasa. Mengaji dengan tok guru berih sebab tak ada bahasa lah tu. Nampak tu tak? Ya tak ada bahasa. Dak kira lah mana sangat. Orang tak ada nak kebenaran. Orang tanya kata mana dalil ada ni. Waktu bek dalil, waktu bek mari sudah tu, orang tanya pi apa dalil lah ni. Orang gagal kata. Ya pesan kata benda orang nak kepada cerah muka gelap ni. Ya tu tak? Ya nak kepada cahaya cerah. Sebab gelap belaka. Gelap belaka letih. Nampak tu tak? Habis itu. Tak usah kira banyak sangat dah. Tak usah kira banyak. Apa hak kita royak tu muqabil bagi orang dusta. Bukan makna kata kita tu boleh terima pendapat lah kita tak terima. Sebab kita terima dengan alasan. Imam Sayyuti royak kata boleh. Ibnu Hajar kata boleh. Atas alasan apa? Atas alasan apa hak kata boleh? Kita kena ada alasan. Walaupun ulama kata, ya walaupun ulama kata. Tapi atas alasan apa? Faham alasan lagu mana Imam Malik petai lagi kata kalau tak ada zaman salafus salih bukan agama. Bukan agama. Faham dah ayat ni? Agak kata benda ni tak ada payah nak faham kalau orang nak faham. Maka mari kita